Saya masih ingat lagi, seolah-olah ianya berlaku semalam. Beberapa tahun yang lalu, saya mempunyai rutin ini. Merebus 2 biji telur setiap pagi, memotong beberapa keping roti bakar, mungkin menabur sedikit garam. Saya benar-benar percaya saya sedang melakukan perkara terbaik untuk kesihatan saya. Lagipun semua orang kata telur adalah standard emas untuk protein, bukan. Tetapi kemudian sesuatu berlaku. Semasa satu pemeriksaan kesihatan biasa, doktor saya, Dr. Muhammad Farid memandang tepat ke mata saya dan bertanya, "Adakah anda mendapat protein yang cukup untuk mengekalkan jisim otot anda?" Saya tergelak dan berkata, "Sudah tentu saya makan telur setiap hari." Beliau berhenti seketika, tersenyum lembut dan berkata, "Telur memang bagus, tetapi ia jauh sekali daripada kedudukan teratas." Dan pada saat itu saya terdiam. Pada hari itu saya mempelajari sesuatu yang mengubah sepenuhnya apa yang saya sangka saya tahu tentang pemakanan sihat. 1 biji telur rebus hanya mempunyai kira-kira 6.3 protein. Malah 100 gram telur hanya memberikan anda 13 gram secara keseluruhan. Dan inilah bahagian yang paling mengejutkan. Terdapat makanan harian di luar sana yang mengandungi 4 atau 5 kali ganda jumlah itu. Dan hampir tiada sesiapa yang berumur lebih 60 tahun tahu tentang kewujudannya. Sementara itu, secara senyap dan perlahan pengambilan protein yang rendah menyebabkan otot anda menjadi lemah, langkah anda menjadi lebih pendek dan risiko anda untuk jatuh meningkat. Dan anda mungkin tidak perasan sehinggalah pada suatu hari kebebasan anda untuk berdikari terasa semakin jauh. Itulah sebabnya hari ini saya ingin berkongsi sesuatu yang boleh memberi kekuatan. Saya akan membawa anda menelusuri 10 makanan teratas dengan protein lebih tinggi daripada telur disenaraikan dari nombor 10 sehinggalah ke sumber protein paling hebat untuk menyokong otot yang pernah saya lihat. Ya, kita akan sampai ke nombor 1 yang sangat mengagumkan itu, tetapi yang lebih penting anda akan faham bagaimana setiap makanan ini boleh membantu membina semula kekuatan, melindungi kebebasan anda dan menyokong kesihatan anda secara semula jadi disokong oleh sains sebenar. Kerana inilah kebenarannya. Selepas umur 60 tahun, badan anda menjadi kurang cekap dalam menyerap protein. Dan jika hidangan anda tidak disesuaikan, otot anda akan menderita. Anda mungkin berasa lebih letih, lebih lemah apabila bangun dari kerusi atau lebih perlahan menaiki tangga. Dan ini bukan sekadar penuaan, ia adalah kehilangan otot. Tetapi dengan makanan yang betul, anda boleh melawannya. 10 pilihan kaya protein yang seterusnya ini bukan sahaja lebih tinggi daripada telur. Ia berfungsi lebih baik untuk penghadaman warga emas, pembaikan otot dan pemulihan. Dan pastikan anda tonton sehingga ke nombor 1. Ia adalah makanan yang sedang dikaji oleh para saintis untuk membantu mangsa strok membina semula otot dan kebanyakan orang tidak pernah mendengarnya. Sebelum kita mulakan, saya ingin mendengar daripada anda. Beritahu saya di ruangan komen di bawah dari mana anda menonton dan bagaimana tahap tenaga anda kebelakangan ini. Membaca kisah anda membantu kami membentuk setiap video yang kami hasilkan. Dan mana tahu komen anda mungkin memberi inspirasi kepada orang lain untuk membuat perubahan sihat juga. Makanan nombor 10 adalah makanan yang mungkin anda pernah lihat di dalam peti sejuk pasaraya beratus kali, tetapi tidak pernah sedar ia boleh menjadi sumber tenaga yang hebat secara senyap. Yogurt Greek, khususnya jenis yang kosong tanpa lemak, dan ditapis membekalkan sekitar 10.3 gram protein bagi setiap 100 gram. Itu jauh lebih banyak daripada sebiji telur dan hampir 2 kali ganda bagi setiap suapan dari segi kuasa menyokong otot. Jadi apa yang membuatkan yogurt Greek begitu istimewa untuk warga emas? Semuanya bergantung pada cara ia dibuat. Yogurt Greek ditapis sebanyak 3 kali untuk membuang kebanyakan whey dan laktosa. Apa yang tinggal ialah yogurt yang lebih pekat, lebih berkrim
dan padat dengan protein pekat yang mudah dihadam. Satu kajian pada tahun 2020 dalam jurnal Nutrients mendapati bahawa warga emas yang mengambil sekurang-kurangnya 20 gram protein berasaskan tenusu setiap hari dapat mengekalkan 25% lebih banyak otot selama 12 minggu, terutamanya apabila digabungkan dengan berjalan kaki ringan. Dan inilah bahagian yang terbaik. Yogurt Greek mudah untuk digunakan. Produk soya yang ditapai yang semakin popular atas sebab yang baik. Dengan 20 gram protein bagi setiap 100 gram tempe mengalahkan telur dengan mudah. Tetapi kuasa sebenarnya terletak pada cara ia dibuat. Tidak seperti tauhu yang diproses daripada susu soya tempe menggunakan keseluruhan kacang soya yang ditapai yang menjadikannya lebih mudah dihadam dan padat dengan nutrien tambahan. Penapaian membuka kunci probiotik bermanfaat yang menyokong kesihatan usus. Tetapi apabila dimasak, kacang kuda membekalkan sekitar 2 gram protein bagi setiap 100 gram sudah pun mendahului telur. Tetapi kekuatan sebenar mereka terletak pada apa yang ditawarkannya selain protein. Tidak seperti telur kacang kuda kaya dengan serat diet yang memainkan peranan penting dalam kesihatan usus, kawalan keradangan dan penyerapan nutrien, semuanya penting untuk mengekalkan otot dari semasa ke semasa. Satu kajian dalam American Journal of Clinical Nutrition mendapati bahawa warga emas yang menggantikan protein haiwan dengan kekacang seperti kacang kuda mengalami 26% kurang kehilangan otot dalam tempoh setahun. Kenapa? Kerana kekacang menyuburkan bakteria usus yang baik dan membantu mengurangkan keradangan dua punca utama kemerosotan otot berkaitan usia. Kacang kuda juga merupakan sumber magnesium yang kuat yang menyokong pengecutan otot yang betul dan pemulihan yang lebih cepat. Untuk mendapatkan manfaat sepenuhnya, rendam kacang kuda kering semalaman untuk melembutkan dan meningkatkan penyerapan. Kemudian, masak dan nikmatinya dalam stew yang lazat kisar menjadi humus berkrim atau panggang dengan sedikit paprika untuk kerangupan yang memuaskan. Kekacang kecil ini menawarkan lebih daripada rasa. Ia memberikan kekuatan sebenar dengan setiap gigitan. Di nombor 8 adalah makanan yang mungkin sudah ada di dalam pantry anda, iaitu quinoa. Setelah dimasak, quinoa membekalkan kira-kira 14 gram protein bagi setiap 100 gram. Tetapi apa yang menjadikannya benar-benar luar biasa ialah ia merupakan protein lengkap. Ini bermakna ia mengandungi kesemua 9 asid amino penting yang diperlukan oleh badan anda tetapi tidak dapat menghasilkannya sendiri. Quinoa amat kaya dengan lisin asid amino yang penting untuk pembaikan otot, penyerapan kalsium dan penghasilan kolagen. Satu kajian nutrien pada tahun 2022 mendapati bahawa warga emas yang makan quinoa setiap hari menyaksikan peningkatan 9% dalam kekuatan kaki dalam masa 8 minggu sahaja berbanding mereka yang makan nasi putih. Mahu menjadikan quinoa lebih berkuasa rendam semalaman untuk mengurangkan sebatian seperti saponin yang boleh mengganggu pengambilan nutrien. Gantikan air dengan air rebusan rendah natrium untuk mineral tambahan. Masukkan kunyit dan lada hitam untuk manfaat anti radang tambahan. Gunakan quinoa dalam mangkuk suam hidangan tumis atau bubur sarapan yang dihiasi dengan bayam cendawan atau telur. Hanya 3,4 cawan sehari boleh membuat perbezaan yang ketara dalam kekuatan dan tenaga jika anda konsisten. Sekarang mari kita kecilkan saiz dan tingkatkan kuasanya makanan nombor 7 biji labu. Juga dipanggil pepitas, biji-biji hijau kecil ini membekalkan 19 gram protein yang mengejutkan bagi setiap 100 gram, hampir 2 kali ganda lebih banyak daripada telur. Tetapi ia bukan hanya tentang protein. Biji labu syarat dengan magnesium, zat besi dan zinc, 3 nutrien yang kebanyakan warga emas tidak dapat dengan cukup. Magnesium membantu otot anda berehat dan mengecut. Zat besi membawa oksigen ke sel-sel otot anda supaya ia dapat pulih dengan lebih cepat.
Zinc menyokong pembaikan tisu dan mengurangkan keradangan yang bermakna badan anda sebenarnya boleh menggunakan protein yang diterimanya. Satu kajian dalam Journal of Medicinal Food menunjukkan bahawa warga emas yang makan biji labu setiap hari mengurangkan keradangan otot sehingga 38% dalam masa 12 minggu sahaja. Pilih jenis mentah dan tidak bergaram untuk mengelakkan natrium berlebihan. Taburkannya di atas salad atau yogurt kisar menjadi mentega bijian atau campurkan ke dalam granola buatan sendiri. Biji-bijian ini mungkin kecil, tetapi kesannya pada otot yang menua adalah sangat hebat. Di nombor 6, tempeh. Satu kajian dalam Journal of Medicinal Food menunjukkan bahawa warga emas yang makan biji labu setiap hari mengurangkan keradangan otot sehingga 38% dalam masa 12 minggu sahaja. Pilih jenis mentah dan tidak bergaram untuk mengelakkan natrium berlebihan. Taburkannya di atas salad atau yogurt kisar menjadi mentega bijian atau campurkan ke dalam granola buatan sendiri. Biji-bijian ini mungkin kecil, tetapi kesannya pada otot yang menua adalah sangat hebat. Di nombor 6, tempeh dan usus anda memainkan peranan utama dalam seberapa cekap anda menyerap protein. Tempeh juga membekalkan kesemua 9 asid amino penting dan kaya dengan leucina asid amino yang bertanggungjawab untuk mencetuskan sintesis protein otot. Ini amat penting selepas umur 60 tahun apabila badan anda menjadi kurang responsif terhadap pengambilan protein biasa. Satu kajian dalam American Journal of Clinical Nutrition mendapati bahawa warga emas dengan mikrobiom usus yang sihat mengekalkan sehingga 18% lebih banyak otot dalam tempoh setahun walaupun dengan diet yang serupa. Itulah sebabnya tempeh bukan sahaja memberi makan kepada badan anda, ia membantu badan anda menggunakan dengan lebih baik apa yang dimakannya. Cuba hiris dan tumis dengan kicap tamari dan cuka epal. Tambahkan pada hidangan tumis salad atau balutan sandwich. Tekstur tempeh yang pejal dan kekacang menjadikannya pengganti daging yang berperisa dan juga mesra otot. Separuh jalan dalam senarai, kita makanan nombor 5 akan mengejutkan anda. Spirulina. Alga hijau pekat ini adalah salah satu makanan super paling mujarab dari alam semula, jadi menawarkan 29 gram protein yang sangat tinggi bagi setiap 100 gram lebih daripada 3 kali ganda apa yang telur sediakan. Tetapi ia bukan hanya tentang kuantiti. Jika anda bergelut dengan selera makan yang rendah masalah menelan atau isu pencernaan ini, mungkin pembawa perubahan yang ditunggu-tunggu oleh otot anda. Sekarang, jika semua ini kedengaran mengejutkan itu kerana kebanyakan warga emas tidak pernah diajar bahawa keperluan protein mereka berubah secara dramatik dengan usia. Selepas umur 60 tahun, badan anda menjadi kurang sensitif terhadap protein. Tambah satu sudu teh ke dalam smoothie pagi, anda campurkan ke dalam oat suam atau gulung menjadi berbola tenaga buatan sendiri dengan kurma dan kekacang. Jangan biarkan warnanya menipu anda. Sumber tenaga ini berfungsi dengan cepat dan lembut, terutamanya untuk warga emas yang ingin membina semula kekuatan yang hilang. Jika video ini telah membantu anda setakat ini, teruskan dan tekan butang suka itu dan pastikan anda melanggan saluran Makan Sihat Hidup Seria supaya anda tidak terlepas apa yang akan datang. 4 makanan kaya protein teratas yang seterusnya akan mengubah segalanya. Dan percayalah, anda mungkin tidak pernah mendengar tentang nombor 1. Menuju ke nombor 4, biji rami hemp seeds. Biji-bijian lembut dan kekacang ini menawarkan sekitar 35 gram protein bagi setiap 100 gram, meletakkannya jauh di hadapan telur dalam permainan protein. Tetapi keajaiban sebenar biji rami terletak pada kelengkapannya. Bukan sahaja ia mengandungi kesemua 9 asid amino penting, ia juga menyediakannya dalam keseimbangan yang hampir sama dengan apa yang diperlukan oleh badan anda. Itu sangat jarang berlaku dalam protein berasaskan tumbuhan. Tambah satu sudu teh ke dalam smoothie pagi, anda campurkan ke dalam oat suam atau gulung
menjadi berbola tenaga buatan sendiri dengan kurma dan kekacang. Jangan biarkan warnanya menipu anda. Sumber tenaga ini berfungsi dengan cepat dan lembut, terutamanya untuk warga emas yang ingin membina semula kekuatan yang hilang. Tetapi biji rami juga membekalkan asid lemak unik yang dipanggil GLA, asid gamma linolenik, yang terkenal untuk melawan keradangan, menyokong kejelasan otak dan juga melegakan kekakuan sendi. Cara paling mudah untuk menggunakannya, taburkan di atas sayur-sayuran, panggang campurkan ke dalam oat atau kisar ke dalam smoothie. Cuma jangan masak pada suhu tinggi. Itu boleh memecahkan minyaknya yang rapuh. Dengan hanya satu sudu besar sehari biji, rami secara senyap boleh meningkatkan kekuatan otot dan kesihatan sendi anda serentak. Di nombor 3 adalah makanan yang kedengaran luar biasa tetapi boleh mengubah segalanya. Seitan juga dikenali sebagai daging gandum, membekalkan 39 gram protein yang sangat tinggi bagi setiap 100 gram. Itu lebih tinggi daripada daging lembu, lebih banyak daripada telur dan tanpa lemak tepung rasa berat atau kolesterol. Dan untuk warga emas itu sangat besar. Seitan dibuat dengan membuang kanji dan serat dari gandum, meninggalkan gluten, tulen berprotein tinggi. Ini menjadikannya mudah dihadam dan cepat diserap, terutamanya membantu bagi warga emas yang sistem penghadamannya telah menjadi perlahan. Satu kajian pada tahun 2022 dalam Clinical Nutrition Aspen menunjukkan bahawa warga emas yang memasukkan seitan atau isolat berasaskan tumbuhan lain mengekalkan 21% lebih banyak otot tanpa lemak selama 12 minggu berbanding mereka yang makan diet campuran. Jika video ini telah membantu anda setakat ini, teruskan dan tekan butang suka itu dan pastikan anda melanggan saluran Makan Sihat Hidup Seria supaya anda tidak terlepas apa yang akan datang. 4 makanan kaya protein teratas yang seterusnya akan mengubah segalanya. Dan percayalah, anda mungkin tidak pernah mendengar tentang nombor 1. Menuju ke nombor 4, biji rami hemp seeds. Tekstur tempeh yang pejal dan kekacang menjadikannya pengganti daging yang berperisa dan juga mesra otot. Separuh jalan dalam senarai kita, makanan nombor 5 akan mengejutkan anda, spirulina. Alga hijau pekat ini adalah salah satu makanan super paling mujarab dari alam semula. Jadi menawarkan 29 gram protein yang sangat tinggi bagi setiap 100 gram, lebih daripada 3 kali ganda apa yang telur sediakan. Tetapi ia bukan hanya tentang kuantiti. Satu kajian nutrien pada 2019 menunjukkan bahawa keju yang diperam lama seperti parmesan membolehkan warga emas menyerap asid amino sehingga 30% lebih cekap berbanding daripada daging. Ini bermakna anda mendapat lebih banyak nilai dari setiap gigitan dan kurang tekanan pencernaan. Parmesan juga syarat dengan leucina, asid amino utama yang memberi isyarat kepada badan anda untuk mula membina otot baru. Hanya 30 gram parmesan memberi anda cukup leucina untuk mencetuskan proses itu yang penting dalam mencegah sarkopenia atau kehilangan otot berkaitan usia. Hiris nipis di atas sayur-sayuran panggang, taburkan ke atas telur dadar atau campurkan ke dalam mangkuk bijirin suam. Rasanya yang kaya meningkatkan selera makan, sesuatu yang ramai warga emas hadapi, dan walaupun sebahagian kecil sudah cukup untuk memastikan anda kuat. Dan sekarang makanan nombor 1 dengan protein lebih banyak daripada telur dan mungkin lebih berkuasa daripada apa-apa pun dalam senarai ini. Serbuk ikan kering. Ini bukan suplemen. Ia dibuat dengan menyahidratkan ikan tanpa lemak seperti ikan kod atau polok, mengisarnya menjadi serbuk halus yang padat dengan nutrien. Dan bagi setiap 100 gram, ia membekalkan 63 gram protein yang sangat menakjubkan. Itu hampir 5 kali lebih banyak daripada telur. Tetapi biji rami juga membekalkan asid lemak unik yang dipanggil GLA, asid gamma linolenik, yang terkenal untuk melawan keradangan, menyokong kejelasan otak dan juga melegakan kekakuan sendi. Cara paling mudah untuk menggunakannya, taburkan di atas sayur-sayuran, panggang campurkan ke dalam oat atau kisar ke dalam smoothie. Cuma jangan masak pada suhu tinggi. Itu boleh memecahkan minyaknya yang rapuh. Tetapi ia bukan hanya kuantiti,
ia adalah seberapa cepat otot anda boleh menggunakannya. Satu ujian klinikal pada tahun 2020 yang diterbitkan dalam Clinical Nutrition mendapati bahawa warga emas yang mengambil serbuk ikan kod kering setiap hari tanpa mengubah rutin senaman mereka memperoleh 19% lebih banyak otot tanpa lemak dalam masa 10 minggu saja. Itu tanpa mengangkat satu dumbbell pun. Jika anda bergelut dengan selera makan yang rendah masalah menelan atau isu pencernaan ini, mungkin pembawa perubahan yang ditunggu-tunggu oleh otot anda. Sekarang, jika semua ini kedengaran mengejutkan itu kerana kebanyakan warga emas tidak pernah diajar bahawa keperluan protein mereka berubah secara dramatik dengan usia. Selepas umur 60 tahun, badan anda menjadi kurang sensitif terhadap protein. Ini bermakna anda mungkin memerlukan hampir 2 kali ganda apa yang anda perlukan semasa berumur 30 dan hanya untuk mengekalkan apatah lagi membina otot. Tetapi yang lebih penting daripada kuantiti ialah kualiti. Protein perlu mudah dihadam kaya dengan leucina dan tersedia pada masa yang betul dalam sehari untuk menjadi berkesan. Makanan yang baru anda pelajari ini bukan sahaja mengalahkan telur dari segi gram. Ia mengunggulinya dari segi bioavailability, tindakan anti radang dan sokongan pemulihan. Sama ada serbuk ikan kering spirulina atau parmesan, setiap makanan ini memberikan otot anda alat yang telah lama dimintanya secara senyap. Jadi sekarang anda telah melihatnya. Daripada yogurt Greek berkrim kepada kacang kuda yang hebat dari spirulina sumber laut kepada kekuatan protein hebat serbuk ikan kering ini, bukan sekadar makanan di atas pinggan anda. Ia adalah pelindung senyap kebebasan anda. Kerana apabila anda memberi makan kepada otot anda bukan sahaja mengekalkan kekuatan. Anda sedang berpegang pada perkara-perkara yang benar-benar penting. Keseimbangan anda, tenaga anda, kebebasan anda untuk bergerak dan hidup mengikut cara anda sendiri. Walaupun satu perubahan kecil boleh membawa perbezaan yang besar. Sesudu bijian dalam oat anda, segenggam kacang kuda, dalam setu anda sedikit taburan keju di atas sayur-sayuran suam. Protein spirulina adalah 85% bioavailable, bermakna badan anda menyerap dan menggunakannya dengan cekap. Ia juga mengandungi pigmen unik yang dipanggil phycocyanin yang ditunjukkan dalam kajian nutrien pada 2022 dapat mengurangkan protein C-reaktif CRP penanda keradangan utama sebanyak 32%. Spirulina juga meningkatkan tahap nitrik oksida, memperbaiki aliran darah ke tisu otot jadi nutrien dihantar tepat ke tempat yang diperlukan untuk pembaikan dan pertumbuhan. Dan jika video ini memberi anda dorongan yang berguna atau idea segar, sila berikan like langgan saluran Makan Sihat Hidup Ceria dan tekan loceng supaya anda tidak terlepas episod akan datang. Jika anda ingin menyokong saluran ini secara langsung, anda juga boleh klik ikon terima kasih thanks dan belanja kami secawan kopi. Setiap sumbangan membantu kami untuk terus berkongsi cara yang disokong oleh sains untuk membantu anda menua dengan kuat dan kekal berdikari. Kerana kekal kuat selepas umur 60 tahun bukanlah nasib. Ia adalah apa yang anda pilih untuk letakkan di atas pinggan anda.